Mesej yang tersebar di aplikasi WhatsApp dan Facebook kononnya Sultan Kedah Sultan Abdul Halim Muazzam Shah sedang gering adalah tidak benar. Perkara tersebut dimaklumkan Ketua Setiausaha Sulit Sultan Kedah Datuk Bijaya Indra, Datuk Paduka Said Unan Mashri Said Abdullah. Perkara tersebut dimaklumkan Ketua Setiausaha Sulit Sultan Kedah Datuk Bijaya Indra, Datuk Paduka Said Unan Mashri Said Abdullah. Mesej tersebut katanya disebarkan orang tidak bertanggungjawab yang suka menambah cerita untuk sengaja ditularkan. Kenyataan itu tular bersama-sama dengan satu surat pemakluman dikeluarkan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah meminta semua pegawai daerah memaklumkan kepada imam di daerah masing-masing agar mengadakan solat hajat selepas solat Jumaat hari ini.